Yang ini urat dia jarang-jarang tak lurus sangat, lepas tu ada belang kat sini. Nampak ada belang. Ada belang. Dia ada belang dia. Dia ada belang-belang macam ni. Ni tak ada. Ni urat dia lurus. Tak paling nak carikan meja kecil yang pakai jati kecil. Sekejap yang macam ni lah. Nampak sikit. Sekejap geng Ni Bojan tunjuk sikit. Ni best. Ni korang Bos Zijan ikhlas sampaikan benda ni kat korang. Korang pakai guna Bojan tak ada apa-apa nak simpan. Dulu Bojan masa terangkan benda ni, kawan-kawan Bojan pun, Jan, kau tak risau ke customer tahu pasal jati? Kan ni hal peniaga. So, apa lagi bagus orang tahu. Lagi orang tahu barangnya macam mana, barang kita macam mana. Oh, betul juga. Nah, ni tengok ni. Okey, kalau kau perasan, ini ada urat lurus juga, tapi dia ada berbelak macam ni tau. Lepas tu, ni kayu jati kampung kau tengok macam mana. Okey, dia macam ni tau, saiz dia, segini kayunya. Senang kata, kalau kau tengok belang macam ni, mana kayu dia macam ni. Okey, ni belak. Okey, jati dia tak lurus, tak ada urat dia tak penuh, tak rapat-rapat. Okey, ni macam ni, mana jati macam ni, geng. Okey, belang macam ni, jati macam ni. Kalau yang macam ni, korang nak tengok tak? Ada yang, cuba komen, ada yang nak tengok tak? Kayu yang dipakai kebiasaannya kayu saiz macam mana? Belang macam ni tadi. Yang Bojan cakap kayu macam ni. Okey, ni tadi nampak tak? Saiz dia, saiz meja tadi, Bos, kenapa awak burukkan barang sendiri? Bukan burukkan, sayang. Jujur is better. Terangkan jelas, orang jelas dengan barang. Okey? Okey, kalau korang tengok tadi kan ni ada tepi dia putih. Ni kalau di-colorkan, color dia cantik sikit. Macam ni, geng. Ni lah real sikit lah Okey, ni dah di-colorkan lah Okey, korang tengok putih, hitam. Tapi gelap sikit tadi lah Okey, ni putihnya. So, potong pada sini untuk ambil dia punya ni. Betul? Okey, kayunya, geng. Apa yang Bojan cakap korang nampak? Nampak tak saiz dia? Mana barang tadi kayunya pakai saiz kayu ni. So, kalau korang tengok berbelak dekat gudang Bos Zijan, ada belang-belang. So, ini kategori grade biasa. Tak ada istilah grade A. Dulu pada 2019, 2020 pun Bojan ingat janji finishing tu cantik tu dah kategori grade A, geng. So, tak ada ilmu. Minta maaf. Sebab tu grade jati digradekan oleh peniaga sendiri. Bukan ada sertifikat daripada Indonesia. Sampailah kayu yang ada sertifikat yang macam ni. Nampak tak, geng? Lurus-lurus tadi yang korang tengok tu. Nampak tak? Ambil air, Binjai. Ambil air sikit. Okey. Ni kalau korang tengok saiz dia 40 diameter. 40 diameter. Woi, ambil air botol ke apa? Apa-apa. Cepat-cepat ambil air botol ke apa? Cepat. Okey. Okey. 40 diameter ni yang paling sesuai untuk buat perabot jati yang baik. Yang dia punya minyak. Jati ni, dia ada minyak dia buat cover diri dia. Buat protect daripada bubuk ananai. Sebab majoriti tahu, bubuk ananai, jati tak makan. Jati tak dimakan bubuk ananai. Dengar baik-baik. Tapi bukan semua jati. Jati yang macam ni boleh dimakan bubuk ananai. Yang tak dimakan bila liang urat dia ni sempurna. So pokok tu baru